Salah seorang mangsa yang terselamat dalam nahas mengorbankan 15 pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI, Nur Ain Najwa berkongsikan kisah pilu yang menceritakan adik-adiknya yang sanggup menolak tawaran universiti demi menanggung pengajiannya di UPSI. Menurut Pengerusi Majlis Amanah Rakyat MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki, Ain seorang anak yatim yang kehilangan ayahnya beberapa tahun yang lalu. Ayah mangsa pernah bekerja sebagai pomen di sebuah bengkel manakala ibunya pula sakit dan hanya mampu mengambil upah mencuci rumah-rumah jiran sebelum ini. Lebih menyentuh hati, dua adik kembar Ain sanggup mengorbankan masa depan mereka dengan menolak tawaran melanjutkan pelajaran ke UMK dan UNIZA semata-mata untuk membolehkan kakak mereka belajar terlebih dahulu. Kata Ain yang sempat berkongsi saat-saat cemas ketika kejadian, suara rakan-rakan yang mengerang kesakitan masih terngiang-ngiang di telinganya, terutama yang duduk di bahagian kiri bas yang melanggar pembahagi jalan. Justeru Dr. Ashraf menyeru seluruh rakyat Malaysia agar sama-sama mendoakan kesejahteraan mangsa dan kekuatan buat ahli keluarga yang terkesan.